Datang Lembah Jaya, saya tunjuk. B40 tu pelbagai bangsa. Dia kalau duduk kat Ampang tu, tak awak wakil rakyat di Ampang atau di Ampang Jaya lah. Ampang Jaya ni, dalam Ampang Jaya ni, di bawah Majapahit Ampang Jaya ada 5 don. Kalau awak tak ada masalah strata tu, tipulah. Apa nama ni, ia banyak cerita ni sebenarnya nak kupas ni. Tapi saya bagi satu contoh Okey, ada satu ini yang nak dibaharukan semula di Ampang, dan dia masih belum mendapat persetujuan 100% pemilik sampai sekarang, dan itu adalah tapak Highland Towers. Highland Towers ni dia dah roboh pun, dia dah ada jatuh. Kan dia runtuh. Tapi ia tidak dapat dirobohkan atau di-clearkan tu sebab tidak mendapat persetujuan 100% daripada semua pemilik. Kawasan-kawasan urban ni biasanya kita tak bercerita tentang pembangunan sebab dah tak ada tanah untuk dibangunkan. Dah tak ada ruang untuk dibangunkan. Yang ada cuma pembangunan semula. Kan, tapi untuk saya rasa PSB ni diperlukan sebab masih ada ramai orang yang mahu menetap dan bekerja di bandar lah. Kan, jadi kita perlu ada garis-garis panduan yang lebih baik untuk membangunkan semula kawasan-kawasan di bandar lah. Kan, dan kita nak cerita juga pasal dia cakap Melayu. Kenapa dia cakap Melayu saja ditindas? Bukan orang Cina. Dia cakap orang Melayu semua miskin. Ya ke? Orang Cina semua kaya. Ya ke? Sebab ramai Melayu tinggal ke Malaysia. Datang Lembah Jaya, saya tunjuk. B40 tu pelbagai bangsa. Percayalah cakap saya. Ini lebih kepada retorik. Ini retorik. Ini sebenarnya retorik kan.